5 tahun pertama kahwin memang akan diuji dengan ekonomi. Duit tak cukup, kerja siang malam. Tapi waktu tu sanggup curi masa, boleh spend masa sama-sama, bagi surprise. Masing-masing hargai pengorbanan masing-masing. Tapi bila 5 tahun seterusnya, bila ekonomi keluarga dah makin stabil, waktu ni pula diuji dengan orang luar. Boleh jadi orang luar itulah yang menghancurkan rumah tangga kamu. Dan boleh jadi juga orang yang kamu sayang itulah yang akan mengkhianati kamu. Allahu Rabbi. Ada 2 tip untuk kekal kuat nak jaga rumah tangga ni baik-baik. Pertama, jangan overthinking dengan pasangan, tapi gantikan dengan perbincangan. Abang, saya percayakan abang. Kalau abang ada buat benda-benda tak elok kat belakang saya, delete awal-awal, tinggalkan awal-awal. Kedua, jangan berhenti bawa keluarga ke tempat-tempat yang baik. Masjid ke, kuliah agama ke. Boleh jadi kamu kurang ilmu, tapi dengan usaha kamu bawa keluarga ke tempat agama, Allah sempurnakan agama dalam keluarga kamu. Ingat, perkahwinan ni nak 3 benda je. Pertama, sakinah, ketenangan untuk suami. Kedua, mawaddah, kasih sayang untuk isteri. Dan ketiga, rahmah, kasih ihsan dengan anak-anak. Simpan ni baik-baik.